tercicir handphone tu dah lah tak mahal mana pun, Samsung tahun bila lah, tetapi isi dalam tu yang penting. Apa, saya pun ada handphone. Aku bukan cerita kau ada handphone tak ada handphone, aku tanya ada jumpa handphone ke tidak. Jadi macam-macam cerita putar belit kat sini kan. Yang aku nampak handphone tu tengah cas. Jadi aku tak faham lah kenapalah usaha dia macam tu masih lagi buat penipuan. Dia terkejut tau. Yang penting dia terkejut tau. Sebab apa tau? Dia tak tahu yang aku ada apps boleh mengesan handphone tu ke mana-mana. Right. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda. Sepintas lalu, secara spontan yang tengah hangat sekarang ini tentang seorang lelaki yang memulangkan dompet pelancong daripada China, yang mana ada dakwaan ataupun kenyataan daripada pelancong tersebut, pemilik dompet tersebut, adanya wang tunai RM10,000 Malaysia ke RM10,000. Tapi tak apalah, sama-sama banyak tu kalau katakan RM10,000 tu, tapi aku yakin RM10,000 Malaysia lah. Okey. Jadi sekarang ni aku ulas bukanlah orang kata untuk mengganggu siasatan polis, tapi ini pendapat aku lah kan. Dan kita harapkan ada jalan penyelesaian yang terbaik dan siasatan yang telus daripada pihak polis. Pertamanya agak mengecewakan lah sebab apabila dompet itu dijumpai oleh anak kepada akak tu, kenapa dompet itu tidak terus dipulangkan kepada kaunter? Kenapa bawa balik? Kan? Nasib baik ada rakaman CCTV. Dan kenapa dipulangkan ke balai polis apabila dapat panggilan ataupun arahan? Kerana apa? CCTV juga dapat mengesan plat nombor kereta pasangan suami isteri tersebut. Nampak So jelas. Kat sini janganlah korang kata type M lah kan. Lepas tu adalah resi-resi ke apa semua kan. Sebenarnya dalam kehidupan ni adalah nyata. Kita berbeza agama, berbeza bangsa, warna kulit, tapi bila kita tengok dalam ni, kalau tertoreh, terluka, darah kita tetap sama, warna merah, tapi hati yang berbeza. Nampak? So ini dia bukanlah mewakili sikap sebenar rakyat Malaysia ataupun terutamanya Melayu. Jadi kat sini apa yang aku nak tekankan adalah lebih kepada janganlah orang kata, sebab pelancong tu difahamkan dia amat mengkagumi budi bahasa rakyat Malaysia kan. Dia tak sangka kan rakyat Malaysia ada perangai macam tu. Kita tolak dulu yang pasal RM10,000 tu, tapi kita cerita pasal kenapa dompet itu tidak diserahkan pada kaunter. Aku masih ingat lagi baru-baru ni aku bersama dengan keluarga keluar. Aku ada 2 handphone. Bukanlah sebab aku kaya, tak. 2 handphone ni ada faktornya, ada sebabnya. Terpaksa ada 2 handphone. Nasib baiklah salah satu handphone aku tu tertinggal, dan bila patah balik ke tempat aku makan minum tu kat mana lupalah kan. Nasib baiklah pekerja kaunter ataupun pekerja restoran tersebut simpankan di kaunter. Nampak? Pernah juga aku tertinggal handphone di toilet tandas di tempat kerja aku. Alhamdulillah jumpa balik. Tapi pernah juga aku tertinggal handphone, bukan tertinggal, tercicir handphone tu dah lah tak mahal mana pun, Samsung tahun bila lah, tetapi isi dalam tu yang penting. Tetapi ada satu sistem, lari sikit tajuk tak apa. Ada satu sistem yang boleh mengesan handphone tu di mana. Dan masa aku buka sistem tersebut, nampak jelas dan nyata handphone tersebut sedang dicas. Nampak? Boleh nampak kat situ. Tapi bila aku call, dia tak angkat. Bila aku WhatsApp, dia tak angkat. Bila aku WhatsApp call, semua dia tak angkat. Tetapi nampak handphone tu dicas. Dia tak sedar, dalam masa sama handphone tu aku boleh kesan menggunakan dia GPS lah kan. Nasib baik ada 2 handphone. Masa aku sampai ke lokasi tersebut kan, dia tak mengaku. Dia kata tak ada. Tak apa. Bila aku pergi ke jarak jauh sedikit, beberapa meter macam itulah kan, aku cari, tak ada siapa pun mengaku. Tapi dalam masa yang sama, bila tiba-tiba aku tengok dekat GPS, handphone tu bergerak. Dan aku nampak kelipat 2 budak yang aku jumpa sebelum tu, selepas jumpa satu pakcik tua tu, umur rasa dalam 70 gitu kan, yang tak mengaku tu. Aku nampak 2 budak tu yang aku jumpa juga, dia tak mengaku, dia bergerak. Dia bergerak berjalan, masa tu handphone pun bergerak. Handphone dekat GPS tu. So aku pun pergi kejar budak tu kan. Budak tu macam dah patah balik. Dek, bila aku dah tegur saja, dia tu cakap, bang, pakcik dengan abang, dia panggil aku, saya lupa bagi aku abang kot masa tu sebab muka pun dah muda lagi. Saya baru nak cari abang, kata. Handphone dah jumpa dah dekat rumah sana gitu. Aku pergi balik kat rumah pakcik tu kan. Wah, aku sampai je, dia terus siap muka, dah jumpa kan. Dah jumpa dah, dia kata kan. Masa tu, sebelum tu aku ingat lagi dia cakap, masa dia tak mengaku lah, dia cakap, buat apa, saya pun ada handphone. Aku bukan cerita kau ada handphone tak ada handphone, aku tanya ada jumpa handphone ke tidak. Jadi macam-macam cerita putar belit kat sini kan. Yang aku nampak handphone tu tengah cas. Jadi aku tak faham lah kenapalah usaha dia macam tu masih lagi
buat. Dia terkejut tau. Yang penting dia terkejut tau. Sebab apa tau? Dia tak tahu yang aku ada apps boleh memesan handphone tu ke mana-mana. Nampak? Okay, cuma aku tak ada kuasa untuk menggeledah rumah dia lah. So dia pulangkan. Dalam hati aku, yang penting jumpa. Dan aku juga hulurkan dia duit RM50. Di sini aku cakap. Okay, tu satu situasi. Jadi berbalik ke asal, kalau kata sikap orang Malaysia ni, yang pasangan suami isteri tu mencerminkan perangai mewakili rakyat Malaysia, tak. Aku sendiri kerap ke China. Ni kalau kau tengok dekat aku punya channel ni, ada satu video yang aku ceritakan penipuan yang aku kena dekat China. Aku nak pergi ke lokasi hardware, borong, lepas solat Jumaat. Okay, tiba-tiba aku tahan satu taksi tu dia kata boleh pergi sebab aku pakai business card je. Aku cakap nak pergi sini kan. Dia kata boleh. Aku cakap aku tanya meter tak? Dia kata okey pakai meter, tapi dia nak cash. Masa tu aku menggunakan aplikasi WeChat. Dalam handphone aku WeChat tu ada duit. Dia kata tak nak, dia nak cash. Nasib baik aku ada cash. Aku pun naiklah taksi tu. Sampai lokasi, turun daripada taksi kan, aku keluarkan note 100. 100 yuan. Okey. Bila aku bagi 100 yuan, aku lupalah tambang dia berapa, dalam berapa puluh yuan aku lupalah. Okey. Jadi masa aku bayar 100, tiba-tiba dia kata duit tu palsu. Kan? This is copy. Kan? Sebab aku pun tak pandai cakap bahasa Cina. Kan? So aku pun terkejut lah sebab duit tu keluar daripada mesin ATM yang money changer yang aku kenal lah. Money changer yang rapat dengan aku. Kan? Kira tim aku kat sana lah yang uruskan barang-barang shipping tu. Aku cakap, takkanlah aku punya agent ni bagi dia palsu. So tak apalah, aku bagi duit sekeping lagi. Duit yang kedua pun palsu dia kata. Lagi terkejut aku. Okey, dia pemandu sebelah kiri kan, kat sana, left hand drive. Kali ni aku berhati-hati. Aku hulurkan duit 100 tu dan aku rapatkan badan aku, mata aku tumpukan pada tangan aku. Kau tahu apa tak? Kau tahu tak apa yang aku dapat? Aku perasan tangan kiri dia, sebab dia left hand drive, tangan kiri dia dah standby dah. Dia nak swipe duit palsu. Nampak? Okay, so penipuan ada di mana-mana. Okay, jadi aku nampak dan aku pun tengok kali ni dia tak boleh nak swipe duit. Dia pulangkan duit aku macam mana lah kan, ada baki ke apa ke, aku ambil. Dan aku dapat 2 keping duit palsu. Tapi aku cari mana tu dah hilang, aku lupa letak mana. Nak sayang tu buat kenangan tu. Keluar daripada taksi, I know you cheat me. Betul tak bahasa Inggeris tu? Maknanya dia, aku kalau naik angin tu tadi, kalau aku hempuk dia, aku jerit ke panggil polis datang, memang kena berkepuk duit palsu disimpan dalam dia punya tepi tu, dekat dia punya panggil apa tu, draw trim tu, tepi tu. Tapi tak apalah, kita berada di negara orang kan. Nampak kat situ. So kat sini kita kena faham zaman sekarang makin canggih tau. CCTV ada di mana-mana. Kalau tak CCTV pun handphone bergerak kan. So elakkanlah kan melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan air muka kita sendiri, memalukan diri kita sendiri kan. Pasal 10,000 aku tak nak komen. Okay? Cuma aku harapkan korang semua ni lepas ni hati-hatilah. Kalau jumpa barang orang kan, pulanglah kan. Kalau jumpa bukan hak kita dan benda tu sangat bernilai kan, cari jalan untuk pulangkan kan. Jangan malukan diri kita sendiri kan. Jangan cemarkan nama baik kita kan. So pasal 10,000 tu dah lah kan. Aku pun tengok dia kata kalau betul ada 10,000 dia tak akan datang balai. Tak, masalahnya kau datang balai kan, kerana dipanggil, dah kantor CCTV. Betul tak? Aku baru-baru ni ada terfikir tau melintas jalan. Kau bayangkan aku terfikir kan, boleh tergerak dalam hati. Kalau aku jumpa 10,000 duit satu ikat kan kat atas lantai. Tak, ni betul aku fikir ni 2-3 kali lepas sebelum perkara ni berlaku. Apa aku dah buat sekali keluar pula viral macam ni kan. Nampak? Okay, so itu sekadar pendapat aku lah So sebenarnya banyak poin ataupun banyak yang tersirat dalam video aku ni. Kau fikir sendirilah kan sebenarnya apa yang mesti aku nak sampaikan. Tersilap kata, terkasar bahasa, seperti biasa daripada hujung rambut sampai hujung kuku jari kaki. Ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.